Hai semua, hari ini saya berada di Xiaomi EV Plan yang terletak di Beijing. Sinilah tempat-tempat kereta Xiaomi tu macam SU7 dan juga SUV terbaru mereka YU7 diperbuat. Okey, jom kita cakap sikit pasal Xiaomi YU7 ni. Secara keseluruhannya ada 3 versi yang berbeza, iaitu Standard, Pro dan Max. Untuk versi Standard dan Pro ada bateri sebesar 96.3 kWh dengan jarak perjalanan sejauh 835 km dan 770 km CLTC untuk versi Pro. Sementara versi Max mempunyai bateri sebesar 101.7 kWh dengan jarak perjalanan sehingga 760 km CLTC. Selain itu, versi Pro dan Max juga menggunakan motor all-wheel drive dan hanya versi Standard sahaja yang menggunakan satu motor pada bahagian belakang. Kesemua versi Xiaomi YU7 ini juga dilengkapi dengan platform 800V yang membolehkan kereta ini dicas dalam masa 12 minit saja daripada 10% ke 80%. Bahagian dalam juga agak kemas dan nampak mewah, siap dilengkapi dengan skrin bersaiz 16.1 inci pada bahagian tengah dan Xiaomi Hypervision Panoramic Display pada bahagian bawah cermin hadapan. Terdapat beberapa pilihan warna untuk kulit pada bahagian dalam ni, macam coral orange dan juga ash grey. Pergi kat bahagian seat belakang pula pun sama juga, nampak kemas dan juga sangat luas untuk sebuah SUV. Okey, selesai tengok kereta YU7, kita bergerak ke Xiaomi Customization Lab. Sinilah tempat para pelanggan nak bagi kereta mereka ada identiti sendiri. Daripada pelbagai pilihan warna, steering siap dengan carbon fiber lagi, hood depan, warna untuk caliper brake, pilihan rim bersaiz 21 inci dan kemasan untuk seat dalam kereta. Banyak jugalah customization yang boleh buat dekat sini. Lepas tu, dari lebihan kulit yang digunakan ni, pelanggan boleh buat cendera hati sendiri dekat sini. Memang banyak juga pilihan design yang pelanggan boleh pilih dan buat sendiri. Sama berjalan lagi untuk tengok teknologi yang digunakan untuk kereta Xiaomi ni. Okey, first kali kami tengok chassis SU7 dengan lebih detail. Siap boleh nampak motor pada bahagian dalam, bateri dan sistem pengecasan dia. Yang ni pula beberapa motor elektrik ciptaan Xiaomi sendiri yang digunakan dekat kereta mereka. Last kali dapat tengok chassis untuk YU7 dengan bahan-bahan yang digunakan. Ada bahan grade submarine dan memang boleh nampak lah yang Xiaomi ni betul-betul pentingkan keselamatan. Okey, jom kita cakap sikit pasal kilang dan bagaimana kereta-kereta Xiaomi ni dibuat. Untuk pengetahuan korang semua, proses utama membina kereta Xiaomi ni dilakukan 100% oleh mesin automasi. Daripada awal proses ke gabungan komponen kereta, mengecek kereta dan sampailah siap satu kereta. Tempoh yang diperlukan untuk siap satu kereta ni hanya memakan masa sekitar 76 saat sahaja. Kat sini kita boleh nampak yang kilang ni betul-betul efisien dan sangat laju production dia. Lawatan saya berakhir dengan mencuba menaiki Xiaomi SU7 Ultra untuk rasa sendiri prestasi dia. Dan memang kereta ni sangat berdesup laju betul. Okay, I'm ready. Okay, 3, 2, 1. Okay, one more. Let's go. Jadi sampai di sini saja daripada saya, Amzari. Terima kasih kepada pihak Xiaomi untuk peluang yang diberikan. Kita berjumpa lagi dekat video yang akan datang. Bye bye.